Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk kali ini sambungan daripada part yang pertama, iaitu kita bahas tentang macam mana kita nak buat ataupun mengguna kaligrafi dengan menggunakan software CAD. Okey, untuk part yang kedua ini adalah hasil daripada yang pertama. Hasil daripada yang bahagian pertama setelah kita telah menghasilkan khat ayat Bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah kita telah selesai bahagian tu. Dan untuk yang bahagian kedua ini kita nak menggunakan yang kita telah buat itu untuk kita buat bahagian edit, bahagian editing supaya dia lebih nampak cantik dan sesuai untuk kita buat perhiasan di rumah ataupun kita nak buat tampal di mana-mana sudut dalam rumah kita untuk dibaca. Okey, ini adalah hasil yang minggu yang sebelum ni, yang video sebelum ni yang kita guna software CAD. Ini hasilnya. Okey, ini hasil yang telah kita buat pada video yang pertama. Okey, macam mana kita nak buat ni supaya jadinya lebih cantik dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh contoh yang telah saya buat. Okey. Okey, ini contoh. Setelah hasil yang kita telah buat pada bahagian pertama, dan bila masuk bahagian editing yang kita menggunakan software Adobe Photoshop, yang ini kita buat simple sahaja tapi menarik, dan kita boleh guna benda ini dari ditampal di mana-mana sudut dalam rumah kita ataupun tempat-tempat kerja dan sebagainya lah. Okey, bendanya simple dan sangat mudah. Okey, kita pergi bahagian pertama. Untuk kita buat benda ni, kita pergi Adobe Photoshop. Jadi saya buka dalam Adobe Photoshop 2020. Okey, yang pertama kali kita pergi kepada file bahagian yang ni, create new. Untuk kita bina tapak yang baru, saya guna A4 saja. A4. Ini bergantung kepada tuan dan puan-puan lah untuk setting bahagian latar. Besar mana tuan-tuan hendak buat. Dalam tutorial ini saya hanya tunjuk dalam menggunakan saiz A4 sahaja. Dia bergantung. Di sini tuan-tuan boleh pilih saiz banyak, macam-macam ada. Saiz A3 ke, poster ke, web ke, banyak. Cuma saya nak tunjuk di sini saiz A4 saja. Kita buat dalam bentuk melintang. Melintang. Resolusinya 300. Color mode kita guna RGB. Kita tak guna CMYK. CMYK ni sesuai untuk buat banner. Kalau kita nak banting banner untuk saiz di print di kedai tu, kita akan guna mode ni. Kalau untuk kita print di kertas biasa, kertas A4, kertas seperti foto glossy, kita sesuai, kita pakai RGB saja. Okey, setelah itu kita dah setting bahagian ini dah okey. Ya, okey, ini kita create . Okey, kita akan mula tapak. Okey, ni saya A4 dia. Okey, yang pertama dah settle, kemudian kita pergi import beberapa perkara. Ini mengikut saya lah yang saya buat. Kalau puan-puan atau tuan-tuan yang mahu lebih kreatif nak buat macam mana, itu terpulang. Okey, ini contoh saja yang telah saya buat. Okey, kita pilih yang tu. Okey, saya hanya menggunakan 3 perkara ini sahaja untuk edit. Okey, 3 perkara ini sahaja untuk menghasilkan hasil yang saya tunjuk pada awal tadi. Okey. Okey, ini tepis di sini aja. Okey, tukarkannya 90 lah. Okey. 90.
Okey, kita centerkan. Ini secara simple, mudah, senang untuk dia belajar. Okey, kemudian kita yang ini dalam bentuk JPEG GPG, format GPG. Macam mana kita nak ni menghilangkan hilangkan bahagian putih belakang supaya tidak ni di sini. Contoh kalau kita tarik terus di sini, dia akan jadi bentuk macam tu. Jadi kita ambil bahagian ni, klik bahagian ni dan tanda di sini. Okey, dia akan hilang. Hilang. Cuba kita tengok bila kita tarik. Besar kan? Besar. Maksudnya saiz yang kita bina sebelum ni memang besar, tak pecah. Memang besar. Okey. Kita kecilkannya. Okey, kemudian kita nak tulis di bawah. Okey, kalau kita rasa ini dah cukup, dah okey. Ataupun tuan-tuan atau puan-puan boleh kecilkan lagi. Mengikut suka hatilah, mengikut cita rasa sendiri. Okey, bagi saya kecil pun boleh. Okey, kita kecil sikit. Okey, kemudian kita tanda di sini. Kita highlight sini sikit, kita letak. Okey, tukar kepada warna putih. Ini cara yang paling simple lah, paling senang. Semua orang boleh buat. Okey, kemudian kita type di sini terjemahan surah Al-Fatihah. Okey, kita type dulu. Okey, tulisan ini bergantung pada pihak, bergantung pada tuan-tuan lah untuk bentuknya. Macam-macam kita boleh pilih. Kalau tuan-tuan mahu yang tulisan pelik-pelik pun banyak di sini. Boleh pilih sendiri. Pilih aja mengikut cita rasa tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bagi saya buat macam ni cukuplah untuk sebagai kita tunjuk sebagai contoh. Supaya beri panduan kepada tuan-tuan untuk cipta sendiri, design mengikut cita rasa masing-masing lah. Okey, yang ini kita boleh sama ada kita nak kekalkan putih macam ni ataupun kita nak baginya transparent. Kita bagi transparent sikit. Macam tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita duplicate yang ini dulu. Okey, untuk menghasilkan bayangan belakangnya, duplicate dulu. Okey, kita letaknya di belakang, bahagian belakang. Pergi sini, kita buat dua-dua boleh, sama ada kita nak buat soft line ataupun overlay. Saya pilih yang atas ni. Okey, tengok dia akan menghasilkan bayangan belakang tu. Dia akan lebih terselah lah, lebih menyerlah bentuk belakangnya dan lebih cantik lah. Okey, settle. Kemudian kita nak menghasilkan bayangan putih di sini. Kita tukar pada putih. Bahagian luar. Okey, kemudian tekan yang bahagian ni untuk menghasilkan dia lebih menonjol ke depan. Okey, cukup kita guna stroke pause. Okey, 13, 15. Cukup lah untuk dia nampak ke depan dalam bentuk 3D macam tu, supaya dia tidak tenggelam tulisannya dengan latar belakang yang warna cerah. Okey, kemudian kita nak menghasilkan bingkai. Okey, bingkai ni klik lagi.
blend option. Okey, kita guna yang bahagian ini. Okey, warnanya kita pilih warna apa yang sesuai. Contoh warna. Okey, kita nak guna ni terpulang pada tuan-tuan untuk pilih warna. Yang ni ikut warna saya lah. Okey, saya guna warna itu. Nak tebalkan di sini, tebalkan. Okey, kita pilih yang bahagian dalam. Okey, dia bentuk tajam sikit bahagian dalam. Okey, settle. Yang luar ni pun sama. Ini terpulang pada tuan-tuan lah. Jika cukup sekadar ini dah okey. Okey, ini double klik. Okey, sama juga. Dan kita klik tu, dia akan keluar macam tu. Okey, settle bahagian tu. Okey, yang satu lagi, yang terakhir, yang ini. Yang ini kena download di internet lah. Latar belakang ni. Yang ini dalam bentuk PNG. Okey, tarik, letak di sini supaya dia nampak lebih cantik. Okey, kita cuba atur. Okey, kita duplicate, jadikannya 2, tekan Ctrl. Okey, kita duplicate ini jadinya 2. Kemudian okey, ni ada kosong lagi di sini. Okey, kita gabungkan, merge dulu dua benda ni. Kemudian kita tarik aja. Okey, untuk sebagai hiasan dalam rumah, tak perlu kita lagi beli di kedai dan sebagainya. Kita buat design sendiri hot, kemudian kita buat sendiri design background dia belakang. Okey, benda ni kita boleh print atas paper, glossy paper, beli di kedai glossy paper ada, saya A4. Ataupun kita nak buat dalam bentuk A3, print di kedai pun boleh. Ataupun kita boleh juga atas paper sintetik. Cantik juga, hasil kualitinya pun cantik, berkilat. Kalau kita tak mau dalam bentuk ini, kita boleh buat dalam bentuk banner ataupun kain kanvas atau mana-mana material lah yang dia anggap sesuai tulisan design hot yang kita telah buat ini. Okey, kemudian lepas dah kita settle bahagian dia ini dan kita anggap benda dah cantik, kita save lah. Okey, save as. Okey, jangan saya save di desktop lah. Okey, kemudian JPEG lah. Okey, save. Yang ni kita boleh pilih kualiti paling bagus 12 lah, tapi dia menghasilkan file tu yang besar dari segi kapasitinya. Jadi kita tu pun tak ada masalah. Dia tetap menghasilkan image yang cantik. Okey, settle. Cuba kita tengok bahagian depan ni. Inilah hasil yang kita buat secara ringkas, senang dan tidak susah. Okey, kita tengok contoh. Ini. Okey, tuan-tuan. Ini contohlah, contoh yang telah saya buat sebelum ni. Okey, ini untuk majlis khatam Al-Quran. Okey, untuk majlis khatam Al-Quran. Ini untuk sagu hati kita bagi kepada tetamu-tetamu pada masa majlis khatam Al-Quran juga. Okey, ini untuk hiasan hot di dinding kita buat. Okey, itu saja pengkongsian untuk kali ini bahagian part kedua. Semoga perkongsian pada kali ini dapat memberi idea kepada tuan lebih kreatif dalam menghasilkan hot yang berbentuk hiasan di dinding dan sebagainya. Okey, tuan-tuan boleh
design sendiri lepas ni lebih cantik lagi daripada yang saya buat ini. Ini sebagai contoh sahaja untuk memberi jalan kepada tuan-tuan supaya dapat menghasilkan suatu benda yang sangat berpuas hati pada diri anda sendirilah. Okey, setakat itu jangan lupa pastikan tuan-tuan share video ini, like, jangan lupa subscribe dan tekan loceng di tepi supaya apa-apa info yang terkini akan dikongsi bersama anda lah. Okey, setakat itu dulu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.